Masuk je dalam kereta, senyap sunyi. Saya terus tak berhenti lah. Hati saya tu rasa, ya Allah, cepatlah sampai KL, nak sampai institut balik. Sebab saya dah call mak bapak dia, standby saya akan sampai pukul lebih kurang pukul 1 lebih. Saya cakap malam. Jauh resort tu. Dia berjalanan sikit lah. Dah kita sesat dah berapa lama sampai ke Baling. Saya kata tolong saya cakap tolong standby. Saya cakap kalau boleh saya tak nak bawa lah balik anak dia. Janganlah tidur dekat hostel. Takut lagi. Nak bawa balik pun dah macam-macam dua kejadian duk jadi tu. Ya Allah, saya cakap memang itu patutlah. Saya faham lah kenapa HR tu, Puan tolonglah ambil lah student Puan balik. Saya rasa saya takut. Dia takut apa-apa jadi. Keselamatan dia kan, anak orang kan. Jadi macam itulah. Itu yang saya pun tak sangka pula sampai jadi macam tu kan. Macam so lepas dah hantar balik dia bawa pergi jumpa ustaz lah. So memang ada something lah. Mak dia bawa jumpa ustaz. Sebab memang dia pun lelaki ni awalam lah kan. Memang dia asyik duk imagine yang perempuan pakai kebaya merah tu lah. Allah, siapa pula lah perempuan pakai kebaya merah tu. Sebab itulah kot benda-benda tak tahulah kan. Kadang-kadang nama pun dia dekat dalam hutan kan. So kalau lagi yang lemah semangat ke kan, kita tak tahu. Jadi macam mana lah kita nak tahu kan. Dia yang volunteer pun nak pergi. Kalau saya tahu macam tu, kita pun tak nak hantar. Betul.